rukun kauli terhati nak sah, tak ia tak mesti rukun. Hak sunat pun nak hasil pahala kena bunyi juga. Tasbih wajib kita kena baca, wajib kita kena berlafaz takbir, wajib kita kena baca Fatihah, wajib kita kena baca tahiyat kerana dia rukun. Tak itu. Wajib kita baca hingga bunyi di kita. Seimewi. Isma' kena memperdengar. Kalau gitu tak sah weh. Kita rasa ke bunyi tapi tak bunyi ke diri. Hanya ada bergerak lidah saja tidak sah. Jaga tu. Lepas tu kau dah mana? Kau dah bunyi ke diri, bukan kata lau. Nak buat lagi? Itu lah ni tak sah. Sah tak? Tak yang kata tak sah. Mak tak saya kata tak. Dia itu. Kerana tak bunyi yang mengata pun tak bunyi syarat. Syarat nak wisah, kena kata biar bunyi ke diri. Padrah mana? Dok tanya, mau derah mana? Gitu lah. Nampak lagi? Kalau mau bunyi derah tu, derah tu tak itu. Derah mana deh? Dia tak ada kena melawan kau. Dia gini, kita kena beladak juga tu. Kau dah nak wisah, tak ada kena telajak makan ke demo. Kita sendiri pun dengar sah dah. Lepas tu, kalau telajak siapa pergi siapa ke demo, tahap mula-mula. Kadang-kadang makruh. Tahap mula-mula. Kalau buat ke orang siapa cacuk, tak boleh baca dengan kita duk ganggu, orang panggil masuk dalam bab tashwish. Tashwish haram. Tu jaga ganggu orang. Ganggu orang ni tak boleh. Siapa sengai 4-5 orang. Kita duk dengan demo tu sengai 4-5 orang. Orang yang kelima duk cacuk tehah dia sebab kita duk baca derang. Tu tak boleh. Nampak lagi? Bawa pada jadi taswih. Nampak tak? Kalau dah kata kita sore ya dengar. Hak tu wajib kenalah tu. Kalau lakah ni maka demo derah dah kadang-kadang bawa pada taswih itu tubik hukum haram.